Dengan melakarkan graf bagi X sampai 2 pi, cari julat nilai K dengan keadaan tidak mempunyai punca nyata. Okay, bila cakap pasal punca ni maksudnya kita sentuh lah. So dalam kes ni, maksudnya yang ni tak sentuh pun yang ni. Okay, cuba kita try lukis dulu. Y sama dengan 3 tambah modulus cos X. Kita akan start yang paling basic dulu. Cos X. Okay, kalau kita buat ke sebelah kanan ni, aku ni, at least awak ingat bentuk basic lah. Cos X bentuk macam ni? Bentuk macam ni. Senyum ni. Ni 1. Negatif 1. Ni adalah Y sama dengan cos X. Okay. Lepas tu kita tengok. Dekat cos X ni ada modulus pula. Okay. Modulus ni apa? Awak tahu kan? Semua dalam modulus mesti jadi positif. So yang negatif ni tak boleh. Dia akan jadi positif. Di mana dia akan jadi macam, alamak. Dia akan jadi macam ni lah. Yang ni. Kan? Turun, dia akan naik. Nampak? Okay, ni adalah 2 pi. Okay, saya lupa nak cakap pasal color. Kalau tengok sini, color dia, depan X ni adalah 1 kan? 1X. So, color dia still sama. 360 bahagi 1. So, 360 ataupun 2 pi lah. So, sini 2 pi. Ni adalah graf apa? Y sama dengan modulus cos X. Okay. Kita akan start yang paling basic dulu. Lepas tu baru kita tengok apa yang jadi. Okay, kita dah settle sini. Ada pula tambah 3. Tambah atau tolak ni maksudnya graf dia bernaik, naik atau turun dekat paksi Y. Tambah 3 maksudnya dia naik 3. Okay, ni tadi 1, kosong betul. Y sama dengan, okay, cos X tambah 3 sama jugalah dengan 3 tambah cos X. Betul tak? Okay, so apa jadi sekarang ni bila dia dah tambah 3, paksi dia dah naik. 1 tambah 3, 4. Kosong tambah 3, 3. So, dia akan jadi sambal macam ni. Okey, di mana sini adalah 4. Okey, sini adalah 3 lah. Kita lukis perlahan. Dia just nak tunjuk bentuk. So, dia akan turun, naik, turun. Okey, ni adalah akhir dia patut nampak macam ni. Ni adalah cos X tambah 3. Okey, macam ni. So, awak nampak dah, awak tahu awak nak lukis paksi macam mana. Ini kat bawah, 3 mungkin kat sini lah. 1, 2, 3, 4. Nah. Jadi dekat sangat pula 3 dengan 4. Okey. Di mana kita tahu kalau kat sini adalah 2 pi. Tengah-tengah dia adalah pi. Pi per 2. 3 pi per 4. 3 pi per 4. Di mana sampai dekat pi per 2 ni dia turun. Lepas tu dia naik sampai dekat pi, dia turun. Lepas tu dia naik balik. Lukis cantik-cantik. Make sure jarak ni betul. Okay. So ni Y. Okay, ni X lah. Okay, ni adalah graf Y sama dengan 3 tambah modulus cos X. Okay, dia ada ni pula. Tidak mempunyai punca nyata. Okay, sini 3. Sini 4. Okay. Nak buat persamaan kan, mesti kena ada Y. Sekarang ni macam mana nak jadikan dia Y? Okay, kalau tengok dia ada modulus cos X sama dengan K tolak 3. Yang ni cos X ada tambah 3. Okay, kalau kita tambah 3 sama dengan K tolak 3 tambah 3. Okay, nampak tak? Bila depan tambah, belakang mesti tambah. Okay, kalau awak nampak yang ni pindah terus jadi tambah, dan okey lah. Ni kalau tak nampak, tapi awak nak samakan dengan yang ni. Dan dah sama kan? Okay, dia akan jadi Y. So, ni negatif 3 tambah 3 kosong. Y sama dengan K. Okay, ni sekarang tidak mempunyai punca nyata. Okay, Y ni sama dengan K garis lurus kan? Dekat mana dia tak sentuh graf ni? Okay, graf ni 3 sampai 4 je. So, maksudnya dia idea kurang daripada 3 atau lebih daripada 4. So, K ni sama ada kurang daripada 3 ataupun lebih dari 4. So, ni jawapan dia.